Okay, seriously, masa Realme announce yang mana Realme GT8 Pro ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM4,299, aku memang agak terkejut jugalah. Aku terkejut sebab mahal. Kenapa aku kata mahal? Sebab kalau kita tengok pada track record Realme lah kan, untuk GT punya series, tak pernah dia orang sampai, harga dia orang tu sampai melebihi RM4,000 kan. Selalunya dia orang main range dalam RM3,000 ke RM4,000 lah kan. Yang mana masa tu aku target lah kan, dengan spek dia yang macam ni, maybe dia akan jual dalam harga RM3,800 lah, RM3,799 macam tu lah. Tapi bila dia orang announce RM4,299, abang terkejut. Aku terkejut sebab pada range RM4,299 ni, dia dah mula bermain dengan api kan. Dia dah mula macam niat untuk berlawan dengan flagship lain. Sebab flagship lain semua pun dijual pada harga jualan yang lebih kurang macam ni. Not that aku kata yang mana Realme GT8 Pro ni tak layak untuk dijual pada harga jualan tu. Tak. Dia memang sebuah smartphone yang bagus. Susah lah aku nak explain. Jadi kita abaikan kejap apa yang aku cuba nak sampaikan ni. Kita terus fokus pada smartphone ni lah. Jadi Realme GT8 Pro ni, obviously dia adalah sebuah smartphone flagship. Kalau tengok pada spesifikasi yang ditawarkan pun memang super flagship lah. Contohnya dia punya skrin depan dia ni kan, size besar, just nice untuk pegang. Lepas tu dia punya sharpness pun, resolution dia tinggi, Quad HD, refresh rate pun tinggi. And then kemudian yang paling best adalah dia punya peak brightness dia boleh pergi sampai 7,000 nits. Skrin dia flat, aku memang suka skrin macam ni, bezel pun nipis. So bila pegang skrin ni memang overall aku rasa dari segi warna semua, dia memang rasa macam sebuah smartphone flagship. Lepas tu dari segi dia punya spesifikasi dalaman, dia punya battery size dia pun besar juga. Capacity bateri dia 7,000 mAh. Dan disebabkan digunakan teknologi silicon carbon, itu yang dia boleh, walaupun 7,000 mAh, size dia memang sangat nipis lah. Dari segi rekaan luaran pun, dia rasa juga dia punya flagship dia tu tak ada mana-mana tempat yang aku rasakan dia ada kelemahan lah. Even dia punya kamera bump dekat belakang ni pun boleh ditukar. Macam aku gunakan yang petak lah, dia ada juga option boleh gunakan yang bulat, dan dia ada option juga untuk gunakan third party punya. Macam-macam design kita boleh pilih. So ini dia lebih kepada bonus tambahan lah, lebih kepada creativity lah kan, kalau korang nak letak sebarang input pada smartphone korang. In fact, untuk model yang aku guna ni, warna ala-ala biru ni, memang cantik. Dan dia punya finishing dekat belakang ni, dia rasa macam kulit, tapi dia bukan kulit, tapi dia memang sangat selesa di tangan. Dan kemudian dia punya storage, ruang dalaman dia pun besar, 512GB. Dia punya kapasiti RAM pun besar, 16GB. Dan dia punya benda paling utama lah yang membuatkan akan korang consider untuk angkat Realme GT8 Pro ni adalah dia punya chip pemprosesan dia, yang mana dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Untuk software, dia gunakan Realme UI 7.0. Dia punya UI memang okey. Kita tahu yang mana Realme ni dia lebih kurang je macam Color OS, sebab dia syarikat yang sama kan, under Oppo kan. Dan kalau korang biasa dengan Color OS, korang ketahuilah yang mana software Color OS tu sendiri pun memang dah cukup matang lah untuk berada dalam pasaran. Bila korang gunakan Realme GT8 Pro ni, korang akan rasa dia adalah sebuah smartphone yang very proper flagship punya device lah. Dan nak menambahkan lagi, yang bestnya berkenaan dengan Realme GT8 Pro ni adalah pada bahagian kamera dia. So untuk setup kamera dia ni, yalah, dia ada 50MP, 50MP, 200MP, bla 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 tu semualah, tak apa kisahlah. Sekarang ni smartphone pun bila sebut flagship je memang akan mampu untuk ambil gambar dengan sangat baik. Yang membuatkan aku rasa macam Realme GT8 Pro ni akan ada certain people yang memang akan beli smartphone ni adalah dia sekarang ada Ricoh GR punya collaboration. Dan collaboration Ricoh GR ni dia bukan sekadar macam ambil logo, tempel, okay settle, tak. Realme memang bawa masuk color sign Ricoh GR tu yang memang very legendary lah kan dalam dunia street photography. Kamera Ricoh GR tu, so dia ada bawa masuk lah filter-filter macam filter positive film, negative film, monotone, dan kemudian yang paling aku suka adalah high contrast black and white. Dan semua color ni sama juga macam dekat Ricoh GR punya kamera. Korang boleh buat korang punya resepi yang sendiri. Macam aku tak ada buat benda tu, aku lebih gunakan standard saja. Tapi at least kalau korang nak buat resepi korang sendiri, korang boleh buat dekat Ricoh GR ni. Bukan Ricoh GR, dekat Realme GT8 Pro ni. Dan result dia memang sangat mengagumkan lah bila kita gunakan mode Ricoh GR tu. Gambar-gambar tu memang aku boleh rasa lah dia punya
feel color dia tu kan, yang membuatkan lebih seronok lah bila kita gunakan dia punya kamera dia tu. So by default dia ada 28mm dengan 40mm. Reason dia adalah disebabkan kalau korang tengok pada Ricoh GR punya kamera tu, dia ada dua version yang diorang keluarkan lah, iaitu Ricoh GR3 dengan Ricoh GR4. Digunakan focal length equivalent 28mm full frame. Dan kemudian dekat Ricoh GR3X dia menggunakan 40mm focal length full frame. So sebab itulah by default kat situ dia tulis 28 dengan 40. Tapi korang boleh pilih lah sama ada nak guna 35 ataupun 50. So far bagi aku untuk focal length ni aku tak ada masalah lah. Cuma let's say lah kan, kalau korang nak gunakan mode Ricoh GR ni and then korang nak gunakan kamera ultra wide, tak boleh. Ataupun korang nak gunakan telefoto yang betul-betul telefoto pun tak boleh. Ultra wide dengan telefoto, yang telefoto tu hanya boleh digunakan pada mode kamera biasa je. Yang mana sepanjang aku gunakan Realme GT8 Pro ni, tak pernah sekali pun aku gunakan mode kamera dia yang biasa tu kan. Yalah, dah ada Ricoh GR, buat apa aku nak pakai mode kamera yang biasa tu. So aku mengharapkan yang mana maybe in future, aku tahulah kan kenapa, macam aku cakap tadi, aku faham kenapa dia tak bagi option ultra wide dengan telefoto tu, tapi hopefully in future maybe Realme dengan Ricoh GR boleh consider lah kan untuk gunakan kamera ultra wide sebagai part of Ricoh GR tu punya option. So overall, aku memang tak menidakkan lah. Aku takkan question pun yang mana okay, Realme decide untuk jual Realme GT8 Pro ni pada harga jualan RM4,299. Sebab pada RM4,299 tu, of course lah, korang memang akan dapat sebuah smartphone proper flagship. Cuma satu je masalah aku adalah Aku tak tahulah korang akan setuju ke tak dengan aku punya opinion ni, tapi ni pendapat aku lah. Pendapat aku adalah walau macam mana pun bagus Realme GT8 Pro ni, dia tetap sebuah smartphone Realme. So apa maksud aku ni? Maksud aku adalah aku tak rasa yang mana nama Realme tu sesuai untuk bersaing dengan flagship yang memang dah terkenal dengan produk-produk flagship dia orang. First of all, Realme ni dia masuk dalam kancah arena smartphone ni pun adalah sebagai subsidiary kepada Oppo kan, untuk dia orang masuk ke dalam kategori lower mid range punya kategori. And of course lah, for the past 4-5 tahun memang dia orang berjaya buat benda tu. Cuma lately memang dia orang cuba untuk masuk ke dalam kategori flagship killer lah. And benda tu aku nampak memang berjaya. Kalau kita tengok pada tahun lepas dan tahun yang sebelumnya tu, dia letak placing harga pun memang cantik lah untuk dia orang punya GT punya edition. Cuma untuk tahun ni, bila dia orang decide untuk masuk ke dalam kategori 4,000 dan ke atas, susah bang kan. Dia lah macam aku kan, kalau aku dah letak perancangan dalam kepala aku untuk beli Realme GT8 Pro ni, daripada aku beli Realme GT8 Pro ni, baik aku angkat Oppo Find X punya siri. Terang-terang Oppo Find X punya series ni dia memang daripada dulu lagi dikenali sebagai sebuah smartphone flagship. Itu belum lagi kalau kita cerita brand-brand lain macam brand daripada Samsung ataupun daripada iPhone, Apple kan. Aku memang tak faham lah kenapa Realme placing harga dia kat dalam arena ni. Ataupun korang boleh katalah yang mana jangan risau, orang yang akan beli Realme GT8 Pro ni, dia memang 100% dia nak go for Ricoh GR punya color sign pun. Yang ini pun aku boleh debatkan lah, yang mana kalau dah jual pada harga jualan RM4,299 ni, baik kalau aku nak sangat color Ricoh GR tu, aku beli kamera Ricoh GR tu, yang mana pada harga jualan macam tu, aku boleh dapat Ricoh GR3 ataupun Ricoh GR3X. Lagi proper kan kalau nak dapat pengalaman Ricoh GR tu. So tak make sense lah untuk Realme letak placing harga Realme GT8 Pro ni pada harga jualan melebihi RM4,000. Aku tahu, aku sebenarnya tak boleh nak judge smartphone tu berdasarkan harga kan. Sebab macam aku cakap tadi lah, Realme GT8 Pro ni dia memang sebuah smartphone yang memang proper flagship. So pada RM4,299 tu, kita memang akan dapat pengalaman flagship tu. Cuma itulah, macam mana pun dia adalah smartphone Realme kan. Mungkin aku tak tahulah, mungkin aku masih lagi tak boleh nak menerima kenyataan
kenyataan yang Realme ni dia boleh bersaing dengan flagship lain. Aku rasa salah Realme juga, sebab dulu masa dia masuk dalam dunia smartphone ni, dia fokus more on budget oriented punya smartphone kan. So bila dia orang memang betul-betul buat smartphone flagship ni, bukan flagship killer dah, ni memang betul dengan harga macam tu, dia memang betul-betul flagship kan. So dia buat aku macam berfikir kan, patut ke nak invest duit banyak macam tu. So the only person yang memang akan betul-betul decide untuk beli Realme GT8 Pro ni, dia mestilah seorang yang nakkan color Ricoh GR tu, tapi maybe dia tak nak kamera Ricoh GR tu. So dia nak color tu tapi dia tak nak kamera, so dia nak something yang portable yang dia boleh gunakan untuk kegunaan seharian. And then kemudian of course disebabkan dia flagship, dia gunakan chip pemprosesan yang paling latest, dan dia perlu betul-betul sukakan Realme, dan tak kisah pun dari segi branding tu semua. So ya, itulah pendapat aku. Ini confirm kena kecam je ni. Tapi itulah aku punya pendapat kan. Aku rasa Realme masih lagi ada masa untuk betulkan keadaan ni. Kalau dia orang boleh datangkan dengan promosi yang maybe sedap sikit lah kan. Maybe boleh dijual 3999 ke, maybe aku boleh consider lah kan. Salah Realme juga. Realme GT yang sebelum ni, harga dia 3,000 lebih je kan. Macam mana boleh tiba-tiba boleh jump sampai 4299. Memang betul-betul buat aku pening tu lah bila fikir pasal benda ni kan. So overall Realme GT8 Pro ni, dia sebuah smartphone yang bagus. Aku suka, terutama dia punya kamera kolaborasi Ricoh GR tu. Kalau korang memang dah decide untuk beli je, memang sangat puas hati. Overall semua bendanya flagship, fingerprint laju, and kemudian dia punya vibration pun memang sedap, and the haptic vibration dia memang tune. Screen yang flat, aku suka screen flat, and then kemudian design dia pun sleek, ringan, tak berat. Memang tak ada benda lah yang aku nak komplain. Dia memang adalah sebuah smartphone yang bagus, cuma placing harga tu je lah kan. Maybe Realme boleh adjust sikit lah kan. Itu je lah. Jadi kan aku rasa sampai sini saja video perkongsian aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.